مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قمر سيدنا النبي قمرون وجميل 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 من الشيطان الرجيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. Jatuh kepada Muhammad Faris Muzammil bin Muhammad Effendi. Seterusnya, bagi tempat kedua mendapat markah sebanyak 91%, iaitu
Muhammad Irfan Naufal bin Azman. Dua juzuk. Tempat pertama mendapat markah sebanyak 93%. Dan Johan pada kali ini disandang oleh Muhammad Fawaz bin Muhammad Haidul Izani. Okey, seterusnya kategori 3 juzuk. Tempat ketiga mendapat pungutan markah sebanyak 69%. Disandang oleh Muhammad Afiq Hafizuddin bin Mat Halim. Mendapat markah sebanyak 72%. Jadi tempat kedua ni disandang oleh Muhammad Adi Fikri bin Muhammad Jah. Johan bagi kategori 3 juzuk mendapat pungutan markah sebanyak 89%. Jadi Johan pada kategori ini disandangkan oleh Muhammad Faris Aiman bin Zarul Rizal. Okey. Tempat ketiga mendapat pungutan markah sebanyak 80%. Jadi tempat ketiga disandang oleh Muhammad Firas Daniel bin Muhammad Firdaus. Okey, seterusnya tempat kedua bagi kategori 5 juzuk mendapat pungutan markah sebanyak 87%. Pemenangnya adalah Muhammad Syami bin Muhammad Sukri. Okay, seterusnya tempat pertama bagi kategori 5 juzuk mendapat pungutan markah sebanyak 88%. Jadi kita umumkan pemenangnya ialah Ahmad Asqaf Mursi bin Ahmad Tasri. Yang dinanti-nantikan pengumuman kategori 10 juzuk, kategori tertinggi lah untuk kita punya musabaqah kali ini. Jadi yang mendapat tempat ketiga dapat pungutan markah sebanyak 77%. Pemenangnya ialah Muhammad Amir Ibrahim bin Ahmad Suandi. Mendapat pungutan markah sebanyak 84%. Jadi pemenangnya adalah Akil Adi. Baik. Jadi nanti-nantikan keputusan tempat pertama bagi kategori 10 juzuk mendapat pungutan markah sebanyak 91%. Jadi dengan ini majlis mengumumkan Johan bagi kategori 10 juzuk jatuh kepada Muhammad